Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Ahmad Eka Syamim bin Abdullah. Saya merupakan seorang pelajar daripada SMKA Sultan Muhammad. Alhamdulillah, saya telah mendapat keputusan yang cemerlang, iaitu 9A dalam SPM saya pada tahun lepas. Dan Alhamdulillah, saya dah mendapat tawaran untuk sambung belajar di Universiti Sains Islam Malaysia, iaitu kos Tamhidi Perubatan dan Pergigian. Tips saya adalah, first, korang kena jaga hubungan korang dengan Tuhan, mak ayah dan cikgu serta kawan-kawan. Itu paling penting. Okay, yang kedua, korang kena konsisten dalam melakukan ulang kaji, set trial, bertanya dengan cikgu jika tak faham. Yang ketiga, korang kalau tak betul-betul tak faham, kau cepat-cepatlah cek tuition ke ataupun rujuk cikgu. WhatsApp dia tengah malam pun mesti dia akan balas punya. Sebab apa? Murid yang nak belajar ni adalah murid yang sangat bagus. Okey, nasihat saya adalah pada zaman periksaan ini, lagi-lagi SPM, korang jangan leki dengan game. Game tu memang killer, tahu? Dan korang jangan gila-gila nak lepak ke, nak naik motor lempit ke malam-malam kan. Bila korang singgah nanti susah, korang bagi susah kat semua orang. Yang ketiga, ini paling kerap orang buat, couple. Itu memang orang cakap pembunuh result kau nanti. Sebab apa? Sebab kau akan beban emosi untuk sedia dan juga belajar. So kau akan down terus kalau kau tak perform. Itu saja tips daripada saya. Okay, pula adik-adik SPM nanti, saya doakan awak semua mendapat result yang cemerlang untuk sambung belajar dan cita-cita yang awak inginkan. Okay, bye.